Assalamualaikum. Kisah kali ni pasal permujaan buat nombor ekor di kawasan Jiran. Cerita ni dikongsikan oleh Nizam yang berasal daripada Perak. Kejadian ni berlaku pada tahun 2017. Sebelum aku nak memulakan cerita ni, kalau nama Nizam tu adalah nama asalnya, selain daripada tu, semuanya Nizam ni dah samarkan untuk menjaga aib keluarga yang masih hidup. Setiap perkongsian ada mistiknya. Nizam ni dia orang kampung. Semenjak daripada kecil lagi, Nizam ni dia ada kawan dengan jiran dia, seorang berbangsa Cina, iaitu Atai. Senang kata, keluarga Atai dan juga keluarga si Nizam ni kenal lah antara satu sama yang lain. Sampailah mereka ni meningkat dewasa remaja, yang mana Atai ni pula dia dapat modal daripada orang tua dia. Lalu Atai ni dia buka lah sebuah bengkel di dalam kampung si Nizam. Macam Nizam pula, pada mulanya lepas dia habis sekolah dulu, dia kerja dekat pekan. Sampailah satu hari dia ni dapat tawaran sambung belajar. Lalu Nizam ni pun pergilah sambung belajar dekat KL sana tu. Kalau setiap kali di waktu cuti SEM, macam Nizam ni dia akan cari sewa bilik. Lalu Nizam ni dia akan buat kerja sambilan. Bukan bererti Nizam ni tak balik kampung langsung, balik. Cuma dia balik pun 3 hari, lepas tu dia pergi balik ke KL semula. Sampailah pada tahun 2017, Nizam ni baliklah ke kampung semula. Bila dah balik kampung tu, Nizam ni dia rehat dulu selama sebulan. Lepas tu pergilah cari kerja. Dan Nizam ni dapatlah jadi kerani bank. Macam kehidupan si Atai pula, bengkel dia tu makin besar lah sampai Atai ni mampu pakai 4 orang pekerja. Sepanjang Nizam ni dah mula bekerja, Nizam ni tetap juga lepak dengan orang kampung. Satu hari yang si Atai ni panggil lah si Nizam. Maklumlah rumah mereka ni pun sebelah-sebelah je. Bila Nizam ni keluar daripada rumah, lalu Nizam ni pergilah dekat si Atai tu. Rupa-rupanya Atai ni dia ajak si Nizam buat pemujaan nombor. Nizam ni jadi terkejut lah. Atai, sejak bila pula hang ni reti buat nombor ni? Atai ni pun dia cerita balik lah dekat si Nizam. Apa yang Nizam ni faham, Atai ni dia dah banyak kali tau ikut orang pergi buat nurun nombor. Kadang-kadang dia pergi ikut kawan orang Melayu, kadang-kadang dia pergi ikut kawan sesama Cina dia. Bahkan orang Indonesia yang ada di dalam kampung depa ni, Atai pernah ikut juga pergi buat menurun nombor. Yang Atai mula tertarik pasal apa tau? Setiap kali hak mana-mana orang pi buat tu, semua menjadi. Dekat situlah yang si Atai ni, dia ni jadi berminat. Lalu Nizam ni pun bagilah kata putih, macam ni lah Atai, aku benda-benda macam ni aku tak minat. Aku minta maaf lah dengan hang Atai. Selang seminggu kemudian, dulunya Atai kalau setiap kali dia nak pergi ke bengkel dia akan bawa van tau. Tapi ketika tu Atai ni dia beli kereta mewah lah. Jadi dekat sini Nizam ni pun pujilah si Atai ni. Wah, bisnes makin masyuk ni. Lepas tu Atai ni pun dia beritahu lah dekat si Nizam, tak ada lah, aku pergi buat nurun nombor dah ni. Tu yang aku boleh beli kereta ni, aku beli cash. Walaupun kereta tu second hand, yang si Atai ni dia beli dengan cash. Nizam bila dengar apa yang diucapkan oleh si Atai terkejut jugalah. Jadi yang si Nizam ni tanya balik dekat si Atai, oh jadi bermakna hampir seorang-seorang lah. Kata si Atai, tak ada lah, aku pergi dengan Steven. Steven ni juga kira Nizam ni kenal sangat lah. Masih orang dalam kampung si Nizam ni juga. Nizam ni tanyalah dekat si Atai, jadi hampa berdua sajalah pergi buat? Kata si Atai, aku seorang je buat. Macam Steven ni dia hanya temankan aku saja. Selang sebulan kemudian, yang si Atai ni dah mulalah nampak diri dia ni dah macam mental. Setiap kali di waktu malam, Atai ni akan menjerit bagaikan diri dia ni macam kena rasuk. Benda-benda macam ni Nizam dengar sangat lah. Maklum, mereka ni duduk rumah sebelah-sebelah dah. Menjerit sana sini. Akhirnya keluarga si Atai ni buat keputusan bawa si Atai ni bertemu dengan Sami. Tapi itulah, bawa pergi jumpa Sami pun tak jadi apa juga. Atai ni tetap menjerit-jerit juga di ketika waktu malam. Orang tua si Atai ni dah bawa Atai ni merata dah
Orang tua si Atai ni sempat bawa si Atai ni berjumpa dengan Sami Siam. Pun sama juga. Tak ada perubahan apa-apa pun. Hari demi hari Atai ni diri dia dah jadi makin teruk. Sampaikan setiap kali dia keluar daripada rumah dia, berjalan seorang diri ni hanya pakai boxer. Disebabkan keadaan si Atai ni makin teruk, lalu orang tua kepada si Atai ni membuat sebuah keputusan, iaitu hantar si Atai ni pergi ke Tanjung Rambutan. Sampailah satu hari yang si Nizam ni bertemulah dengan si Steven. Masa tu dia jumpa dekat kedai makan. Lalu yang si Nizam ni tanyalah dekat Steven, "Ni Steven, hang dah tahu dah pasal kawan kita tu?" Kata si Steven, "Semua ni pun salah Atai sendiri juga." Kata si Nizam, "Bukan hampa berdua pergi buat menurun nombor dah?" Jadi Steven ni dia ceritalah satu demi satu. Atai ni memang betul selama ni dia ikut orang pergi buat menurun nombor. Tapi setiap kali muncul je makhluk-makhluk pelik ni, tak kisahlah Pontianak ke, orang pertama yang akan lari iaitu si Atai. Lalu si Atai ni dia membuat keputusan untuk dia ni nak pergi buat menurun nombor. Sebab apa? Setiap kali orang yang pergi buat menurun nombor tu, semuanya menjadi. Dekat situ yang si Atai ni dia mula tertarik. Jadi yang si Atai ni bila disebabkan dia ni nekat, dia jumpalah dengan kawan dia untuk dapatkan mantra dan juga cara upacara tersebut. Hak yang bagi mantra tu pun kawan dia berbangsa Cina jugalah. Masa tu si Atai ni dia tulis tau dekat kertas macam tu lah, macam ni lah, lepas tu barang apa diperlukan lah. Bila dah dapat semua tu, Atai sebenarnya dia pun tak berani sangat nak buat menurun nombor tu. Tapi itu pasal lah yang si Atai ni dia pergi jumpa kawan tu lah, sampai dia pergi jumpa si Nizam ni lah. Last kali tu lah yang dia pergi jumpa Steven. Pada mulanya Steven ni tak mau tau. Steven ni dah bagi tahu dah dekat si Atai, "Atai, hang tak usah duk pergi buat lah. Hang sendiri pun bila benda tu keluar, hang yang lari dulu." Tapi disebabkan si Atai ni merayu-rayu sangat dekat Steven, lalu Steven ni pun kata dekat si Atai, "Okeylah, aku ikut hang. Tapi masa aku ikut hang ni nanti, hang seorang saja pergi buat ritual. Aku tak mau masuk campur. Aku cuma teman hang ni daripada jarak yang jauh." Lepas tu si Steven ni tanya balik dekat si Atai, "Hang nak buat ni dekat mana ni?" Kata si Atai, "Aku ingat aku nak buat dekat Jirat, paling atas sekali." Maksud dia macam mana tau? Okey, dekat kawasan Jirat. Kan kawasan Jirat ni kan berbukit. Dia nak pergi buat dekat kawasan Jirat yang paling atas sekali. Jadi yang si Steven ni pun dia kata, "Okeylah, aku ikut sajalah apa hang nak buat." Bila tiba di malam hari, yang si Atai ni sediakan satu talam. Dekat atas talam tersebut tu ada colok, ada dupa kemian dan juga sebatang rokok curut berserta ayam hidup. Steven ni lah yang memandu van si Atai ni, bawa si Atai ni masuk ke kawasan Jirat. Bila dah sampai dekat berhampiran dengan puncak, si Steven ni pun berhentikan van. Lalu Atai ni pun dia keluar daripada van, dia ambil lah barang-barang untuk upacara tersebut. Bila Atai ni dah jumpa tempat yang sesuai, Atai ni pun letaklah talam tersebut tu. Dan Atai ni pun dia bakar lah satu demi satu. Sepertinya macam curut, dia bakar kemian, lepas tu dia bakar lagi colok. Lalu Atai ni pun dia memulakan upacara dia. Masa upacara tu, Steven dia duduk berhampiran dekat van si Atai. Bila asap tu dah makin tebal dan makin pekat kan, di sebalik asap tersebut tu ada satu kemunculan. Ada makhluk tinggi setinggi pokok nyok. Makhluk tu kurus je, tapi kulit-kulit makhluk tu macam pokok. Sampaikan si Atai ni terpaksa nak kena dongak tengok makhluk tersebut tu. Tiba-tiba ayam yang ada di dalam talam tu hilang. Walaupun ayam tersebut tu hilang, ada muncul 4 angka nombor dekat tempat ayam yang hilang tersebut. Jadi Atai ni dia dah standby dah pen dengan kertas. Bila Atai ni dah tulis nombor tersebut tu, tiba-tiba makhluk tersebut tu dia tunduk tau. Sambil tenung si Atai ni dengan mata makhluk tu merah menyala. Dekat sini Atai dia rasa tak tahan lagi, dia belah. Hak talam yang tadi dia letak tu dia tinggal macam tu je. Bila si Atai ni sampai dekat van dia,
Lepas tu yang si Atai ni bagi tahu dekat Steven, dah Steven jom kita belah. Lalu Steven ni pun dia pandulah van tersebut tu sampailah keluar daripada kawasan jiran. Masa tu depa berdua ni nak pergi ke rumah Steven dah. Sebelum nak sampai ke rumah Steven ni tanya dekat si Atai, Atai, masa hang belah tadi tu, hang ada tak buat mantra penutup? Kata si Atai, aku tak dan buat weh, benda tu tunduk, dia tenung je aku. Dekat sini Steven marah besar lah dekat si Atai. Atai, sepatutnya lepas hang dah buat upacara buka, hang kena buat upacara tutup pula. Rupa-rupanya dekat situlah silap si Atai. Kata si Steven, apa yang terjadi dekat Atai tu mesti ada berkenaan dengan benda yang dia pergi buat hari tu. Lepas berapa tahun kemudian, Atai ni pun keluarlah daripada hospital Tanjung Rambutan tu. Tapi Atai ni sampailah ke hari ni masih lagi tak normal. Dia dijaga oleh orang tua dia sehinggalah hari ni. Macam bengkel Atai tu pun nak tak nak, orang tua dia ni terpaksalah jual barang-barang dalam tu. Lepas tu pula kedai tu pun dah jadi kedai terbiak. Okey, poin yang pertama ni, janganlah kita terlibat diri dengan dalam perjudian. Tak kisahlah judi main nombor ke, judi main spin ke. Kalau boleh janganlah terlibat. Biarlah susah, asalkan janganlah terlibat dengan perjudian. Okey, poin yang kedua pula, kita sebagai orang Islam, kita sendiri dah tahulah kalau pergi buat menurun nombor ni, apa hukum dia, dah tentulah syirik. Kalau boleh janganlah terlibat, pergi buat upacara, pergi buat menurun nombor. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.